Okey, malam ni kita makan nasi goreng telur lah. Okey ni nasi goreng telur. Nasi goreng telur lah. Mendak sikit malam ni pasal cuaca agak sejuk lah. Dah ada -1. -1 malam ni. Jadi lama sejuk. Tadi duduk depan api ya, tadi duduk ayun api, duduk relax. Okey, lah ni grup kita pun tengah stamp nak akhir dah belakang dah. Tengok ni hotel di Bok Meli. Hotel Bok Meli ni dia ada masakan panas lah. Tapi kalau ngodas sini setengah jam dengan sejam tak lagi. Mana-mana kedai pun tadi pun sejam tunggu makan ni. Sini pun 45 minit lah saja. Nak nunggu makan ni. Memang lambat. Jadi kita order tu kita boleh dulu pergi santai nak buat benda-benda lain. Okay. Lagi bawa daripada Malaysia. Bas mai. Tak ni. Okey. Okey, inilah keadaan dia rooftop Rooftop. Rooftop dia. Rooftop di kafe. Juga kafe Bok Meli. Jadi dia banyak sini pun ada rooftop. Alik sana pun ada rooftop juga. Dia teramatlah luar. Okey. Okey. Lalu kita tengok alik ni ni. Alik ni pun rooftop Oh, sama view ni. Ya. Dah, pergi tengok. Okey. View ni. Laju. Tapi alhamdulillah ada tim kita hok sakit kepala semalam hilang pagi ni. Dan juga adalah sore tu mendak. Tapi beres, tak ada masalah. Pagi ni semangat balik. Banyak bila matahari timbul ni dia akan ni lah kuat lagi lah vitamin C ya. Saya pun kecek pun nyawa laju oksigen kurang sini. Kita buat aktiviti apa? Aktiviti berat agak. Mulalah lelah. Nyawa cepat. Bila kawasan-kawasan tempat tinggi ni memang biasalah benda tu Okey. View comel. Okey. Okey. Sejuk cuaca. Lelah sejuk kurang. Jadi kita tukar plan. Asal mula-mula plan nak pergi ke Dolpa. Dolpa tu ketinggian dia alah 4,000 lebih rasa. Dia ada satu perkampungan situ. Jadi nak pergi situ kena guna trek hiking. Jadi kereta tu tak boleh naik atas tu. Asal mula-mulanya punggah habis ni makan ni lebih besar ni punggah makan ni, punggah baju. Tak pergi ke Dolpa tu. Sebab kereta tak boleh backup, tak boleh nak naik. Jadi kita ikut trekking, jalan trekking hiking saja. Jadi kita dapat info pagi ni tak dapat permit untuk naik ke atas. Jadi kita kembali kepada plan asal lah. Hari ni mungkin kita pergi masuk off-road pula. Kita akan tidur di Leyte juga. Hotel kita tidur first kali kat Leyte tu. Dikelilingi gunung. Kita lah keadaan. Lah ni nak rayaknya sejuk tak sejuk. Geluh 2 lapis. Sauk pula ni ni. Kalau tak sauk ni memang sejuk sungguh sejuk tak gerang ni. Saya pun rata lemah gitulah berhidung biasa lah tu. Tak kena tempat cuaca. Okey, kita terus ke perjalanan ni. Agak semua selamat sampai. Mudah nak dekat. Okey, lepas kita rehat lah. Gini lah kawasan Muketah. Muktinah. Kawasan perkampungan Muktinah. Ketinggian sini 3,800. Tapi dia ni tak akan jaket ni kebah. Ni pula
Tak tahulah raja ke apa dia. Okey. Okey, cuaca sini amatlah sejuk. Okey. Tinggi. Ya, oh tenda tu jumpa aku pula. Ya, di mana tu? Tahu. Apa kita tunggu? Oh, memang tu. Mana? Oh, tu. Tu Yoti. Ayo tidak tahu ke? Tak ada jalan lain tu kita memang. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai depo mah. Kita sampai depo mah. Mula ayaknya dia ni. Hutu tak bunyi apa-apa hutu. Iya ni. Kita punya link ni. Aduh. Ni link ah. Oh tu bukit tinggi ni. Malam ni kita berada dalam 2,000 lebih saya. Daripada 4,000 ni. Tengok tu dekat mana. Ini ada gini. Oh, ada motor tak boleh. Gila sebah. Gila sebah tu gua.
swear I found you. I'm gonna make a hole in the universe so I can be with you here on earth. When the sun goes up, I will go. When the light in your closet shines, just reach your hand and feel for mine. When the sun goes up, I will go. I don't like to sleep without you. I don't like to breathe without you. Way out of the shade, spell your name. I fall on my knees without you. I fall on my knees. I'm gonna make a hole in the universe so I can be with you here on earth. When the sun comes up, I will go. When the light in your closet shines, just reach your hand and feel for mine. When the sun comes up, I will go. I'm gonna make a hole in the universe so I can be with you here on earth. When the sun comes up, I will go. Okay, motor breakdown, kita tinggal situ. Nanti backup akan pergi ambil lah. Kat motor breakdown jadi dia repair lah. Okay, mudah urus set up. Jadi kita ni teruskan perjalanan ni. Teruskan perjalanan ni. Okay, memang alah, top of the mountain. Oh, memang comel dia. Memang comel. Tu bawah dia. Oh, angin pun kuat. Angin pun kuat. Okay, view ada semua dah. Alah. View ada semua. View tak tahu lah. View tak tahu lah. Comel dia. Comel. Boleh naik atas bukit ni. Terik. Melihat ciptaan Tuhan yang begitu cantik. Guna. Tinggi. Tak boleh hitam lebih sangat. Oh, bukit dah naik pun tinggi dah. Tinggi. Tinggi. Tak sikit. Tinggi lah. Tak sekolah apa dia tu? Yang bocor raya sudah. Kita ni berada di gunung Laluai paling tinggi lah.
Ada tadi lalu kita lalu sini tadi di layar-layar bukit ni saji, saji beku. Lepas tu atas-atas sana pun ada kambing. Kambing dia unik sikit sebab warna-warna brown. Kalau bawah tadi kambing pegok kebanyakan warna hitam ke. Sini warna-warna brown. Rasa kambing liar. Kambing pegok. Okey, kita sampai di puncak ni. Banyak perjalanan kita ni bukit paling tinggi sekali nama gapo tempat pelik sikit nak sebut pun payah kita. Tak nak sebut. Jadi ketinggian dia 4,490 ni ada nanda sini ni. Ada nanda. Sidang kata dalam ramai-ramai grup kita orang pertama sampai sini. Dia beza dengan Umila. Umila jalan tak nak boleh ke Sabah. Sini jalan off-road. Alhamdulillah semua boleh sampai. Tak ada masalah. Okey. Jom kita rehat, makan-makan dulu Maggi. Makan mana ada mudah-mudahan. Okey. Tengok situ memang guna saja. Okey. Okey, settle lah kita gambar sini jadi. Sekarang ni kita start menurun lah. Turun balik daripada jalan kita lalu tadi. Kita lalu tadi dia ada cari 3. Jadi kalau kita lagi adik kiri kita jalan kanan pula balik. I've read a book before reaching 20 pages. I've quit a job before my first week's wages.